Okay guys, jom. Huh? Video? Ready jom. Kita keluar. Ada bunga api lah. Api. Halo guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam vlog Ijat guys. Sebenarnya Ijat happy hari ni sebab Ijat dah lama sebenarnya tak buat video vlog dengan korang semua ni. Ijat tahu ramai yang menantikan video vlog daripada Ijat kan. So hari ni Ijat saja nak test mic baru ni, bawa pergi jalan-jalan mic ni. Tapi yang specialnya untuk video kali ni, untuk pengetahuan korang, besok Ijat ada program bomba lah, event bomba bersama dengan KPKT sambutan hari raya lah di Ipoh, Perak. So hari ni Ijat and ni dia handsome kita. Terus drift lah. Ini antara geng-geng kepala gila abang Ijat lah kan. So ni Ijat kenalkan, nama dia Kimi dia saxophone. Selaku peniup lah. Peniup kan, blower. Dia antara yang teruk lah. Dia handsome lah dekat dalam combo bomba Malaysia ni kan. So guys, hari ni Ijat nak buat video vlog Ipoh. Kita orang pergi awal, ada sound check sikit, dan bersama Ijat nak pergi cari tempat makan yang menarik lah dekat Ipoh. Tinggal Mamat ni lah, Mamat handsome ni. Tu, apa tu? Tu, lagi bomba. Dia lagi sekali tu. Lagi sekali tu. So guys, geng-geng yang lain semua naik van. Dia akan gerak kemudian. Ijat bersama dengan Abang Kimi kita akan ke Ipoh. Jom, ayat video ni sampai habis. Zaz sikit ni. What? Zaz sikit. Zaz. Siapa yang masuk video aku kena Zaz? Oh ya, Ijat sekarang ni sesama guys, sesama tu kan. Bunyi sengau sikit. So macam mana dengan kualiti mic ni? Harap okey lah. Distort sikit lah. Distort sebab punya sengau ni. So jomlah follow Ijat dengan Kimi Ipoh. Let's go guys. Di sini lah? Oh sampai dah. Dekat agak ramai orang Dalam perjalanan tadi, Abang Kimi kita, dia ajak Ijat try menu dekat apa nama ni? Dekat Sungai lah, dekat Sungai. Kita orang singgah Sungai kejap. Nasi bambu. So baru sampai. Ijat tak pernah rasa, tapi Kimi kata sedap. So tak apalah, okay, jalan-jalan cari makan. Kita rasa kat sini dulu. Untuk pengetahuan korang, Ijat dah cabut tadi mic. Sebab tadi untuk video tadi tu, maaf lah, dia punya quality sound tu macam pecah sikit. Sebab tu Ijat buka mic, Ijat terus cakap direct dengan kamera. So harap-harap semua okey lah. So dah sampai Mi, jom. Siapa dah dengar? Jom. Dah sampai. Macam-macam, sebenarnya macam-macam menu ada kat sini. Ni kita langkah je. Selamat datang, nasi bambu Sungai Kelah. Kimi dah biasa makan sini, Ijat baru first time nak rasa. So jom lah. Yang ni kita ambil dulu lauk, lepas tu kat sana baru kita ambil nasi dengan bayar. Oh okey faham. Jom. Macam lauk ada. Ni apa ni? Salai? Salai. Nak lagi salai. Warna gori Tapi ni ada. Baik tak nak lah, aku nak tu je. Ini kambing baik. Ada apa yang special ni nasi bambu ni Mi? Nasi dia masak dekat apa? Dia masak dalam buluh. Oh ya. Macam-macam lauk ada. Macam lauk ada. Buluh tu nasi kau dah habis. Apa dia? Bila nasi kau dah habis, letak kat bag, bakar.
Ya, aku nak telur lah. Nak telur, kau nak telur? Sambal? Yang ni menu belalat. Ni nasi yang kau cakap special tu. Ha. Dia masak dalam buluh guys. Tak nampak lagi nasi dia. Sekejap lagi kita review sikit lah macam mana sedap ke tak. Cari tempat duduk dulu. Okay guys, inilah nasi yang dikukus dalam buluh. Ni yang special sikit dekat sini. Sejak tadi je ambil tahu kambing salai, daging salai. Kimi ambil kambing kan. Terus Rasin. Okay, kau yang ajak aku, kau yang akan rasmi dulu. Sebelum ni kau pernah datang lah? Datang lah. Selalu lah? Tengok suara tu. Dengar. Bak. Oh, gitu. Memang bentuk ni. Kalau bentuk lain, kena lain. Betul lagi dah lain Terus sekarang ni Cuba kau buka. Aku buka. Kau pegang. Macam ni buka dia? Betul tu. Kena ketuk. Dia tak payah. Kau ketuk tu lagi masuk. Okay. Oh, dia masak dalam daun bambu. Daun bambu ke bukan? Kenapa dia bambu? Tu buluh. Ni buluh kan? Nampak sama bentuk. Dia masak dalam ni lah. Nampak. Bukan makan daun ni, makan ni. Nak tahu sedap ke sedap, kita cuba dulu. Macam Ijat ambil daging salai. On the go daging ke ni? Daging kot. Dengan benda lain lah. Macam Kimi dia rasa Aku sebab Arab. Orang Arab. Aku orang Arab. Nampak kulit tahu dah. Terima kasih. Lalang dah sampai sini kita kena rasa lah. Nama pun video kali ni pun jalan-jalan cari makan. Ipoh kan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi nafi marzaqana wa qina adzabannar. Sekali je nak rasa nasi. Tak pun makan kuah. Makan nasi je. Ada beza tak? Apa beza dia kan? Dia masak dalam buluh. Bau tu. Bau nasi kan? Memang betul lah dia masak dalam buluh. Memang dia bau buluh. Sedap. Bukan kuah pula. Salai Masa try rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia punya kuah salai dia sedap siap. Try rasa tu. Kari-kari. Apa kambing? Kambing. Tapi memang betul-betul rasa ni 9 tu. Ni kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Pedas tapi sedap. Sedap. Orang kena datang kena try sendiri lah. Cuma ni pendapat Ijat lah. Dia punya portion nasi dia sikit. Kalau dia besarkan sikit dia punya buluh tu kan. So dia akan dapat portion yang banyak sikit lah. Macam Ijat jenis kaki makan, jenis mukbang ni tak puas lah. Okay. Dia punya rasa semua sedap. Sedap. Kambing Yang orang Arab. aku tengok yang Pak Arab dekat misai ni. Dengan jambul lah jambul. Memang dilahirkan. Review sikit. Review sikit makan lu. Cuma select dia satu lah, tak panas. Kalau dia panas, luar. Kalau dia panas bau lagi orang cakap apa selera kan? Buat tak? Panas. Kau dah rasa? Tak. Oh boleh lah try. Kalau bungkai kadang kedai ni. Okay guys, alhamdulillah kita orang dah selesai makan nasi dalam buluh, nasi bambu Nasi bambu. Tapi kita orang tak makan banyak sebab lagi nak makan nasi. Jadi kita nak cari nasi ganja yang viral dekat Ipoh lah. Tapi tak tahu lagi bila kita pergi makan. Kau boleh datang sendiri lah. Konten-konten juga langgar kereta ni. Aku macam nak tarik kau tadi. So kau juga takut tu last kau makan tu. So sekarang ni jom kita pergi ke Ipoh. Let's go guys. So guys, Kebarai. kita sekarang ni dekat apa? Gerbang malam Gerbang malam. Gerbang malam dekat Ipoh.
So guys, tak tahulah dekat Ipoh ni dia ada macam uptown kan. So ni lah, pasal malam ni tak ramai sangat orang. Ramai sangat. Suasana dia. Biasalah kalau weekday ni, besok anak-anak sekolah kan. So tak ramai orang lah. Kita boleh lah santai-santai. Nak urut kaki pun ada. Urut kaki? Urut kaki lah. Tak biasa lah. Apa dia? Tak biasa. Tak biasa. Ya. Kimi kira macam tak biasa urut-urut ni. Tapi kat rumah dia okey. Kita nak meriah dia. Pun tak ramai orang tapi Meriah agak meriah juga. Hari Khamis. Apa dia? Pada kita hari Khamis. Betul lah. Ramai juga orang. Okeylah, meriah jugalah dekat sini guys. So saja Kimi bawa jalan-jalan. Warna Zuan ni dia nak nampak yang mak. What is that? Komen. Yang faham cuba komen kat bawah apa dia cakap. Warna Zuan Harap-harap ni dia je. nampak yang mak. Macam Tamil model ke ni? Tak. Tamil muka. Apa? Yang tadi tu bahasa sini. Warna Zuan ni dia nampak yang mak. Oh, dengar macam Tamil. Kau komen sikit kat bawah bunyi dia macam mana. Yalah, kita orang dapat jalan-jalan kejap je malam ni. Walaupun dah pukul 11. Pukul 11 pun masih meriah lah dekat sini. So, jom balik tidur. Assalamualaikum, selamat pagi. So, malam semalam dah penat berjalan. Pagi ni Kimi bawa lagi satu tempat tau. Tempat yang menarik lah. Makan dekat sini viral lah. Jom kita tengok. Kau bawa ni tempat halal lah. Jangan macam-macam ni. Mana? Ya, tapi kalau tengok gaya macam halal. Aku kalau nak makan 25 minit. Iya ke? Tapi nampak macam menarik ni. Apa yang special kat sini? Nasi kandar ayam merah. Mana? Oh, tu. Ni nasi kandar kan? Nasi kandar. Nasi kandar tapi sebab dia buat ketagih tu jadi lagi jauh. Apa? Ayam. Ayam tak ada. Ayam tai. Ada ayam besar. Boleh je. Boleh. Nasi ganjar. Nasi ganjar padu ah. Lagi satu. Saya punya. Guys, kat sini dia orang kata nasi ganjar dia sedap. Kita try kejap lagi sedap ke tak? Let's go. Aku ambil. Kau makan awas tangan ke? Saya mau ais kosong sajalah. Ais kosong saja. Kopi ais kosong tu. Mana paparan tak? Paparan boleh. Tu. Sini makan apa sedap? Semua sudah. Nasi ganjar sedap ah? Sudah. Okey, so nice. Ayam, sotong, udang, daging kambing, ikan, ketam, telur ikan semua sudah. Itulah saya dengar sini makan sedap. Saya datang lah. Ya, kita try tengok macam mana. Sedap ni lah. Ini ya. Ini lah kita punya mastermind dia ajak. Kau macam belum makan dah ni lah. Basuh tangan. Jom. So yang sekarang dia orang kata nasi ganjar tu yang membezakan nasi kandar dengan nasi ganjar tu dia punya sambal, betul? Sambal orang bagi? Aku pun tak tahu nak cakap lah. Sambal lah kot lah. Sambal lah. Kita rasa sikit dia sambal. Kita rasa sambal je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. 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 Geleng sikit kepala. Ada ni. Benar ke? Sedap. Ini kena ada wajib. Ini kalau Kak Fatihah tengok. Jealous baik. Mau aku. Oh, banyak. Biasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada rasa lain sikit daripada nasi kandar. Sebab dia punya sambal apa? Kelapa ni. Sedap. Benar ke? Bagus. Jadi ya? Dia pedas sikit lah. Madu dah. Kurang minyak pedas. Dia jadi kurang lah. Tapi macam yang cukup pedas tu. tapi macam aku bagi aku dia tak adalah pedas sangat. Api ni Dia light, dia pedas. Itulah api pun abang bomba masuk. Dia light lah dia punya pedas tu.
Takat cili ni sana. Ini tak cukup air. Ayam dia pun sedap. Ini ayam apa? Ini bukan ayam. Kayu. Ayam merah ni. Ayam merah. Jat sebenarnya tak pandai makan kalau macam Messi ni. Tak pandai. Berat dengan telur asin dia. Member kepedasan. Dia sedap. Pedas dia yang buat jahat tu. Cuma aku nak tahu kenapa dia panggil nasi ganjar. Bukan macam kau cakap tadi ke? Ya kot. Sebab dia ketagih. Kalau makan tu dia ketagih, sebab tu dia namakan nasi ganjar pun. Kalau salah kau komen kat bawah. Tapi kalau kau makan ni jangan risau. Lurintel lepas. Walaupun nama dia nasi ganjar, tapi kalau berintas lepas Tak apa, risau lah. Jangan risau. Much later. Bedah. Tapi tengok licin mai. Betul. Dah habis. Hey guys, malam ni kita orang ada buat persembahan lah untuk meriahkan lagi majlis pada malam ni dekat majlis apa? Sambutan Hari Raya Madani dekat Stadium Ipoh ni. So, sekejap lagi kita nak buat persembahan. Jom lah, layan je lah video ni. Jom. Kalau ni kita ni vokalis lagi, dia akan nyanyikan beberapa lagu. Yang belakang ada ni sama pula baju. Sudah. Ini drama kita import kita orang yang kena import. Ni memang tempat dia Ipoh. Drama kita. Otai, Cik Zahiran sama dengan isteri dia. Cik. Kita orang sekarang ni tengah bersiap sedia dekat belakang stage. Jadi kita akan membuat lagu dalam 100 lagu lah, lebih kurang gitu. What? 100 lagu. Adalah kita buat adalah beberapa lagu raya dengan lagu-lagu cover sekejap lagi Korang buat apa? Pasang ini barang Ini barang. Kalau kosong itu keluar jin. So, kau layanlah video ni sampai habis. Kalau tidak menjelang hari raya Kalau tidak first menjelang hari raya, saya akan song kau masuk dulu lah. Hang pergi mana? Lambat sampai? Hang pergi mana lambat sampai? Jalan kaki. Krek kawan. Jalan kaki. Awak dengan saya. Saya nak krek terus. Tapi awak pun sega. Hutang aku mana? Ini guys, jom. Video. Ready Jom. Kita keluar. Ada bunga api Api. Kalau api. Sedikitlah ucapan kepada semua kaum Cina yang ada bersama kita. Macam ni lah Ipoh. Kau pakai air yang jernih.
Tak boleh nak rakam banyak sangat lah sebab biasalah kalau kat YouTube ni dia akan copyright kan. So Ijat rekod sikit-sikit je. Semua tengah makan. Semua dah kelaparan. Partner saya baju merah, merun. Okay demam okey kan? Dah guys, so kita gurau-gurau je. Biasalah kita macam family kita orang ni kan. Serak serasa sehati sejiwa. Bomba, tagline bomba. Macam satu family. Kita nak enjoy. Don't forget to support Combo Bomba Malaysia. Ya. Ni kita punya pengurus lah. Don't forget to subscribe pula. Apa tadi? Don't forget to support Don't forget to support Combo Bomba Malaysia. So inilah lenak dia. Ada lagi yang tak ada hari ni. Yang ni lah yang ada malam ni. So terima kasih banyak-banyak kerana menonton video kali ni. Ijat saja nak buat video santai je dekat Ipoh ni. Video jalan-jalan, cek makan dengan kawan-kawan. Lalang ada event dekat Ipoh ni. So terima kasih kerana menonton video kali ni. Macam biasa teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan. Tengok lagi Ijat Celoreng. Bye, assalamualaikum.